Sedikit tips untuk anda yang nak jual rumah. Yang pertama, panduan utama untuk anda tentukan harga nak jual mestilah berdasarkan market value. Market value ni anda boleh minta ejen untuk tolong cekkan, ataupun kalau korang dah biasa dengan market, anda boleh buat sendiri. Tak jadi masalah. Jadikan market value ni sebagai penanda aras. Nak letak lebih ke, nak tak kurang ke, itu terpulang pada anda. Itu adalah apa yang kita panggil sebagai asking price. So kalau rumah anda ada buat renovation, jangan terus campak cost renovation tu bulat-bulat atas harga rumah. Sebab valuer dah ambil kira pun renovation dalam pengiraan diorang. Dan tak semua renovation diambil kira dalam valuation sebenarnya. Dan satu lagi yang paling penting ialah asking price tak semestinya the transacted price. Tak semestinya harga yang anda minta tu orang nak beli. Sebab tu sebelum decide harga nak jual, wajib tengok market price dulu. Bukan harga yang main letak suka hati je. So yang mana perlukan bantuan, tolong komen dekat bawah. Saya akan tengokkan market value dan tengok strategi yang mana sesuai supaya rumah anda cepat laku, cepat terjual.